Satu ancaman yang tidak boleh diabaikan. Semakin banyak saya belajar tentang nanoplastik dan betapa meluasnya ia serta kesan biologinya yang berbahaya, semakin saya benar-benar bimbang tentang apa yang sedang berlaku. Betapa banyaknya ia akan menjejaskan kita sekarang dan generasi akan datang, dan ia sangat membimbangkan. Tetapi saya fikir adalah sangat penting bagi orang ramai untuk memahami bahawa ia mungkin bukan bahagian plastik besar yang ada di luar sana, tetapi ia adalah penguraian zarah-zarah tersebut dalam produk yang lebih kecil dalam zarah-zarah yang lebih kecil yang kemudiannya menjadi bahaya besar bagi kita. Anda tahu, dan saya fikir itu adalah sesuatu yang perlu difikirkan oleh orang yang anda kenali kerana kemudian, dan dalam fikiran mereka, supaya mereka faham bahawa ini mungkin runtuhan salji yang akan datang tidak lama lagi. Tetapi ia akan datang, atau mungkin datang jika kita tidak melakukan apa-apa mengenainya. Jadi itulah maksud saya di sini. Jadi kita tidak boleh membiarkannya begitu sahaja. Aspek yang paling menakutkan ialah nanoplastik mengganggu proses kehidupan yang paling asas. Cas elektrostatik mereka memutuskan ikatan, memesongkan isyarat bioelektrik, dan memusnahkan keharmonian yang wujud antara sel dan seluruh organisma. Ia juga mengganggu dorongan kehidupan, isyarat yang menghubungkan lebah dengan bunga, pokok dengan hutan, neuron dengan otak. Ia membungkam irama yang telah bergema serentak selama berabad-abad. Ini adalah ancaman yang tidak boleh ditunggu. Ia mesti dihadapi sekarang. Ia adalah soal kelangsungan hidup. Kita boleh melakukan seberapa banyak penyelidikan dan komuniti saintifik melakukan apa sahaja yang mereka lakukan. Tetapi sehingga penggera ini sampai kepada umum, tiada apa yang akan berubah, bukan? Ia bukan masalah sains lagi. Sains telah menunjukkan dengan jelas apa yang ingin ditunjukkannya. Mungkin akan ada 10 lagi kajian dalam beberapa tahun akan datang, bukan? Dan kemudian apa, bukan? Sehingga kita berubah, dan perubahan ini berdasarkan pendapat umum. Saya ingin meninggalkan sesuatu yang, anda tahu, legasi kita harus boleh didiami oleh generasi akan datang. Dan itulah tujuan murni yang kita semua miliki bersama. Jika kita dapat berhubung dengan kesihatan kita sendiri, saya fikir itu jauh lebih berkuasa dan lebih menarik bagi kita semua untuk bertindak secara kolektif mengenainya bersama-sama. Saya fikir itu adalah perkara yang sangat penting. Dan saya fikir pada peringkat masyarakat, kita semua perlu memasukkan dimensi lain di luar kunci kira-kira kita, di luar dolar dan pound dan euro dan rupiah, betul, ialah kesihatan, kesannya terhadap kesihatan. Dan saya fikir itu mesti menjadi sebahagian daripada kunci kira-kira kerana untuk apa kita menjana wang jika kita tidak dapat terus hidup atau mempunyai kualiti hidup yang baik? Maka semua yang lain tidak bernilai untuk kita dan untuk generasi akan datang. Saya fikir mungkin sebab mengapa saya melakukan itu, anda tahu, untuk menunjukkan, melalui contoh, bahawa kita perlu melakukan itu. Ia adalah tugas besar saya, anda tahu. Saya berharap saya dapat menyumbang kepada penyelesaian dan juga kepada orang ramai yang memikirkannya, membincangkannya, dan bertindak sewajarnya untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik dan bukan sekadar tempat yang lebih buruk. Untuk masa depan, terutamanya untuk generasi akan datang dan untuk anak lelaki saya dan untuk keluarga dan sudah tentu di seluruh dunia. Untuk berhati-hati, dan saya cuba menyumbang kesedaran orang ramai, untuk menjelaskan, untuk menunjukkan kepada mereka risiko dan untuk membuat mereka memahami masalah, tahap sebenar masalah, untuk melaksanakannya. Jadi saya hanya ingin mengatakan satu perkataan terakhir bahawa kita hanya mempunyai satu planet dan planet ini bukan untuk kegunaan sekali guna, jadi kita harus mempertimbangkan perkara ini. Terlalu lama, kita telah hidup di bawah ilusi yang mengubah bahawa masih ada masa, bahawa manusia akan sentiasa berpeluang untuk mengenali, memahami dan bertindak balas. Tetapi masa itu telah berlalu. Cabaran terbesar kita sekarang adalah untuk mencari penyelesaian sebelum kita sampai ke titik tidak dapat kembali. Sementara kita masih mempunyai akal dan masa yang sedikit. Tetapi untuk ini berlaku, seluruh manusia mesti terlebih dahulu memahami skala sebenar apa yang sedang berlaku. Hanya dengan itu kita akan dapat mengarahkan sepenuhnya potensi dan sumber saintifik ke arah mencari penyelesaian. Seperti yang telah kita lihat,
tiada individu, organisasi atau negara sahaja yang dapat menyelesaikan masalah yang begitu kompleks. Komuniti saintifik Alatra telah mencari penyelesaian ini selama 2 dekad. Dan walaupun ia belum ditemui lagi, kita tahu ia wujud. Kita faham bahawa jawapannya terletak di persimpangan fizik, kimia dan biologi. Yang bermaksud penyelesaiannya boleh dicapai dan mencarinya adalah penting untuk terus hidup. Melalui penyelidikan selama bertahun-tahun, kita telah mencapai pemahaman yang jelas bahawa usaha seluruh komuniti global mesti bersatu dan segera. Cabaran di hadapan kita sangat besar untuk mencari cara untuk melucutkan keupayaan mikronanoplastik untuk mengumpul dan mengekalkan cas elektrik merentasi seluruh biosfera, bukan hanya dalam tiub ujian atau satu organisme, dan untuk berbuat demikian tanpa merosakkan manusia, planet ini atau mengganggu medan magnet bumi. Hari ini, mikronanoplastik terdapat dalam setiap manusia, termasuk bayi baru lahir yang menarik nafas pertama mereka. Malah, bayi dalam kandungan yang sedang berkembang di dalam rahim sudah terdedah kepada zarah-zarah kecil ini. Malah, telur manusia dan Siemens kini tercemar dan terjejas oleh nanoplastik. Buat pertama kalinya dalam sejarah, kita menghadapi musuh yang mengancam semua kehidupan di planet ini. Dan melainkan kita mengubah haluan, krisis ini hanya akan menjadi lebih teruk. Nanoplastik sememangnya telah menjadi satu-satunya musuh sebenar bagi seluruh manusia dan setiap daripada kita. Saya ingin mengatakan bahawa sekarang bukanlah masanya untuk persaingan geopolitik atau peperangan ekonomi. Bukan masanya untuk membina empayar baharu. Apabila seseorang menyedari bahawa mereka sedang nazak, tidak masuk akal untuk mula membina rumah baharu. Terutamanya apabila tiada sesiapa yang akan tinggal di dalamnya. Dan yang paling penting, kita tidak lagi mempunyai masa untuk konflik ketenteraan. Tidak masuk akal untuk membunuh antara satu sama lain apabila kita sudah dibunuh oleh musuh yang tidak kelihatan. Walaupun sesetengahnya masih belum menyedarinya, kita tidak boleh terus acuh tak acuh terhadap ancaman ini kerana masa depan kita bergantung pada sama ada kita mampu mengetepikan perpecahan kita dan bersatu menentang pembunuh ini, nanoplastik, yang mengancam semua kehidupan di planet kita. Persoalannya, adakah kita benar-benar mampu memahami semua ini? Atau adakah nanoplastik telah merosakkan minda kita sehingga kita tidak menyedari bahaya maut yang melanda manusia? Jika kita masih dapat melihat realiti seadanya, maka kita wajib bertindak, mencari penyelesaian selagi kita masih boleh. Kita tidak boleh mengalihkan tanggungjawab ini kepada generasi akan datang. Kerana jika kita gagal mencari penyelesaian sekarang, tidak akan ada generasi yang benar. Dan mengetahui perkara ini, berputus asa bermakna mengkhianati diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh manusia, mengutuk semua kehidupan di planet ini kepada kematian yang perlahan dan tidak dapat dielakkan. Setiap daripada kita, jika masih mampu memahami ancaman ini, boleh menyumbang sesuatu yang bermakna kepada usaha ini. Hanya dengan bertindak bersama, kita dapat menyelesaikan cabaran besar ini dan memelihara perkara paling berharga yang kita miliki, iaitu kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah sesuatu yang berbaloi untuk diperjuangkan.